Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormati pengacara majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli yang terkuasa Surau Darussalam, khususnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama pada malam ini. Betul ya, musim ni banyak sikit program. Sepatutnya malam ni Masjid Garo pun ada buat sambutan live live TV tu, live TV. Tadi bertubi-tubi nampak apa ni, Pak Bilal telefon kata Imam besar cari saya. Jadi pasal kita dah janji, dia pun lewat, beritahu lewat. Saya pun tak tahu, kata ada apa ni live. Pasal tak 2-3 hari ni tak masuk pejabat. 2-3 hari ni 2 hari kena ceramah untuk tahsin khusus Imam Bilal di Bukit Aman habis petang. Jadi malam ni sini, esok ada sama dengan kontijen di MyTech. Ada terpilih juga untuk mengikuti kontijen majlis Ma'hijrah besok. Kemudian petang esok saya kena pergi ke Kuantan. Ada Yakim buat program apa ni, Al-Falah Madani di Masjid Basrah. Saya diminta untuk pimpin Qiyamul Lail pagi Sabtu pukul 4 pagi. Makna esok kena pergi Tak ada hak juga apa kaya. Jadi kita ikut je lah apa yang diarah. Pada malam ni kita telah berada di tahun baru 1447 Hijrah. Ya. Lama dah Rasulullah tinggal kita. 1400 lebih dah. Maknanya kalau orang baru mungkin dia kata umur bertambah. Kalau orang lama dia kata umur makin kurang, makin dekat dengan kubur. Orang baru dia kata kita makin dewasa tak. Tapi orang lama makin dekat, dia kata. Makin kurang dah, baki-baki tu dah tolak tinggal sikit lagi dah. Ada berapa tak tahulah masing-masing. Tak ada siapa tahu bila ajal kita, ya. Apa yang kita nak bincang tahun baru ialah tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang kita faham, hijrah yang berlaku pada Rasulullah di Mekah ialah berpindah daripada Mekah ke Madinah, ke Madinatul Munawwarah. Hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas Rasulullah wafat dah tak ada dah. Ya. Hijrah yang berlaku selepas itu, kata Rasulullah,
al-muhajiru man hajara su wal mujahidu man jahada hawa. Hijrah yang sebenar ialah hijrah meninggalkan kejahatan, ya. Dan jihad yang sebenar ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu kita. Nafsu sentiasa mengajak kita melakukan kejahatan, kita lawan, ya. Bolehlah nak pakai ilmu Piramli, orang ada datang cobaan, kan. Hadis yang berbincang tentang hijrah, hadis yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in, hadis 40. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis sahih, ya. Sahih Bukhari. Hadis pada Sayyidina Umar yang digelar khalifah dengan Amirul Mukminin, ya. Umar bin Khattab. Maka kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah mesti disertai dengan niat. Maknanya kena niat yang betul, ya. Bin niyat. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka kembali kepada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana dunia ataupun kerana perempuan yang ingin dikahwininya, maka kembali kepada apa yang diniatkannya. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nawawi, dia menekankan mesti hadis yang pertama dalam hidup kita kena betulkan niat, ya. Apa-apa betulkan niat kita. Kalau niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasul, kita buat ibadat kerana Allah dan Rasul, maka ada harapan, untuk dapat pahala. Kalau kita buat kerana bukan kerana Allah dan Rasul, maka tipislah harapan. Itu dia punya formula gitu. Jadi kita tengok dalam hadis ni sebut, siapa yang hijrah kepada Allah, ya, hijrah, berpindah atau berubah kerana Allah dan Rasul, maka dapatlah pahala je, hijrah kerana Allah. Dalam hadis ini sebenarnya ada diceritakan oleh Al-Fadhil Iyad. Dia kata ada seorang lelaki, pasangannya Ummu Qais. Dia berkenalan dengan perempuan yang panggil nama Ummu Qais. Apabila ada arahan daripada Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah, jadi ada yang sepenuhnya hati bulat kerana Allah dan Rasul, tapi ada yang masih sayang. Maklumlah, nak tinggal tempat tumpah darah, rumah, kebun, tanaman-tanaman, ternak-ternakan, kan, di bawah apa. Kemudian masa tu Islam minoriti di Mekah, ditindas, ya, oleh kafir Quraisy. Maka apabila Allah suruh hijrah, pasangan ini belum kahwin lagi, tapi dah berjanji nak kahwin.
Jadi yang perempuan ni letak syarat, kalau awak terima hijrah bersama Rasulullah, saya akan terima sebagai suami, isteri awak. Maka kerana sayang kepada perempuan yang bernama Ummu Qais itu, maka dia pun hijrahlah, sanggup berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrahnya tadi dipanggil hijrah Ummu Qais. Cuba kita tengok, kenapa tidak dipanggil hijrah Rasulullah atau hijrah Allah wa Rasuluh? Sedangkan perkahwinan itu adalah sunnah, disebut dalam hadis an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Perkahwinan itu satu sunnah. Siapa yang tak kahwin, Rasulullah kata dia bukan daripada kalangan aku. Jadi kalau tengok pada zahir hadis itu, seolah-olah maknanya tak tepat kata itu hijrah Ummu Qais. Jadi kita kena tengok ayat lain. Dalam ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 14, ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dihias untuk manusia, asyahawat, nafsu. Ya, jadi nafsu dia katakan dunia. Asyahawat, kalau syahwatun satu, asyahawat nafsu, banyak nafsu. Orang perempuan ada 9 nafsu dia. Orang lelaki ada 1. Minan nisa, lelaki, perempuan. Lelaki 1 je. Akal orang lelaki ada 9, akal perempuan ada 1. Pasal 1 dia tak berapa layak jadi pemimpin. Disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan tak layak. Ramai kan di jari-jari semua bos-bos perempuan ni sekarang ni. Pasal ramai masuk universiti orang perempuan. Orang lelaki ramai jadi doktor. Doktor yang tak ada tauliah. Itu yang jadi masalah besar tu. Bukan tak bijak, tapi dia terlebih bijak. Ya. Jadi betul. Akal orang lelaki ada 9. Akal perempuan ada 1. Ya. Di segi kuat. Kalau di universiti saya tengok, kalau orang tu dia jenis lembut, lembut macam perempuan ya. Tapi IQ dia lelaki. Hebat. Pasal apa? Dia ada kebimbangan. Kawan perempuan dia bimbang. Dia selalu hati-hati. Jadi dia study awal. Orang lelaki ni hero ke hero tak gaduh. Dekat saat-saat akhir. saat-saat akhir. Bila saat-saat akhir kena kabut itu yang putusan tak berapa cemerlang tu. Kalau ikut IQ memang hebat. Disebabkan dah saat-saat akhir tu, ikutlah mana dapat je lah. Okey. Jadi Allah dah tentu dah untuk jadi pemimpin, keutamaan kepada lelaki. Kalau begitu juga kuasa cerai dia beri kepada lelaki. Pasal orang lelaki dia tak cepat melatah. Kalau bagi ke perempuan dia kuasa mau 3 kali cerai habis. Talak ada 3 je, sebulan sampai 3 kali habis. Tak ada tahun depan. Ya. Orang lelaki relax je. Kena marah pun buat je. Bangun tengah malam anak menangis pun
berdengkur je, sabar dia. Orang lelaki kan, orang perempuan mana sabar. Anak menangis sikit, bangun. Orang lelaki sabar. Tak. Nangis macam mana pun dia boleh berdengkur dia. Sabar dia. Tinggi kesabaran dia. Tapi tak tahulah, kalau orang lelaki jaga anak, mati anak. Ya apa? Dia tak peduli sakit perut ke, lapar ke, cobaan. Dia tak boleh biasa mana betul-betul lah. Ini betul-betul dia main cobaan. Dia tengok Piramli dah buat cerita dah. Tak boleh makan. Jaga anak out tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi orang perempuan nafsu dia banyak. Tak? Nafsu lansir, nafsu perabot, basuh kemas, pinggan mangkuk, banyak kan? Kenalilah isteri anda. Ya, kan tak sama kan? Orang ni nak raya, bang, 2 tahun dah ni. Lansir kita tak tukar-tukar. Tak tukar, tak jadi muncul. Tak raya pun tak apa. Yang pinggan mangkuk pun gitu juga. Pinggan mangkuk kita dah lama tu kena tukar ni. Malu lah orang nak datang raya. Pada hak dalam mari tu pun tak pakai pun. Ya. Abang kemas tak lama ni birthday air. Sudah kan? Banyak dah tu. Ya, sebelum ni banyak dah. Tak cukup ya. Itulah nafsu dia banyak ya. Orang lain laki-laki minan nisa ya. Nafsu, kadang ada nafsu tu, orang lelaki ada keinginan pada perempuan, perempuan ada keinginan pada lelaki. Itu normal. Ya. Nasib baik ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak ramai anak. Seorang je. Ya. Kadang nafsu berapa kali dah dia taubat. Bang, kali terakhir. Dalam kali terakhir tu lepas agak 7. 7 kali bertaubat dah. Awak bang bukan tahu buat je. Saya yang nanggung. Okey dah. Taubat dah. Taubat. 2 tahun. Dia lagi. Awak kata dia taubat. Itu hari sakit dah ni, dah hilang sakit. Ada pula. Macam tu lah. Pasal nafsu ada. Nafsu ada. Dalam bertaubat pun 7. Tak. Kalau tak bertaubat tak tahulah. Mau 10. Itu. Allah jadikan nafsu. Jadi dikaitkan begitu. Umur kais tadi. Kita kahwin kerana nafsu, kan ada nafsu. Jadi apabila dia meletakkan hijrahnya kerana kahwin tu, makna kerana nafsu dia yang pertama, maka dia panggil hijrah umur qais. Bukan masalah nikah tu memang sunnah. Tapi kerana letakkan dunia itu yang pertama, bukan Allah wa Rasuluh yang pertama. Pasal itulah dia panggil hijrah umul qais. Maka di sini kita kena betulkan niat. Dengan kata lain, ya, sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Iyad, dia kata siapa yang beribadat kerana manusia, dia telah melakukan syirik dalam ibadat. Siapa yang tak mau beribadat kerana takut riak, itulah riak. Jadi nak datang ikhlas di antara itu. Kita buat kerana, pastikan bahawa kerana Allah. Pastikan kerana Allah. Saya buat contoh gini, mungkin tak faham. Katalah ada orang datang daripada Kedah ke nak minta derma untuk buat masjid. Dia dapat dah kebenaran pada Jawi ke untuk minta sumbangan kan. Okey, kita tengok dia ni dari segi bukan scammer ni.
Betul-betul, makna dapat kulusan semualah. Di umum siapa yang nak bagi sumbangan, kita nak siapkan masjid di Kedah, ya, ni surat kebenaran. Jadi semua orang lain bagi, kita seorang tak bagi. Orang tanya, Mat, kenapa kau tak bagi? Aku bukan tak nak bagi, tapi kalau aku bagi tu riak. Jadi dia tak bagi tu kerana takut riak. Kata Al-Fadhil Iyad, itulah riak. Bukan riak tu kedekut dia panggil. Cuma Islamik sikit. Kan macam-macam kan, dulu kan tabung bergerak kan. Ada jenis kedekut gitu. Subhanallah, tabung sampai ke dia Allahu Akbar 2 rakaat. Tak ada nak sembahyang sunat pun. Ataupun tabung sampai ke dia terlena. Lepas dia tabung, bangun dia. Elok. Kedekut dia panggil. Itu kedekut Islamik sikit lah. Ya. Jadi kalau ikut huraian Al-Fadhil Iyad, maknanya orang yang tak mau beribadat kerana takut riak, itulah riak. Jadi kita pastikan bahawa ini dia panggil saham akhirat. Dia tentu dah dapat pahala. Tak ada disebut berapa perlu bagi, terpulang kepada keikhlasan. Jadi rugilah kita tak tak bagi. Itu peluang keemasan. Cuma dalam kita beribadat itu, pastikan bahawa kita tidak ditipu oleh syaitan. Macam mana ditipu syaitan? Dalam yang bagi itu pun, syaitan yang alim, dia cuba pesongkan kita. Masing-masing bercakap, kau bagi berapa? Aku 50. Kau bagi 20. 20. Aku bagi 100. Jadi apa maksudnya? Datang riak. Riak itulah bisikan syaitan. Dalam kita melakukan taatan, dia cuba juga dapatkan bahagian dia, habis pahala kita. Ini dijelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Akhir surah Kahfi ayat 110. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Itu yang Allah minta. Allah tak tanya harta banyak mana, pangkat tinggi mana. Tak. Falyamal amalan salihan, amalan salih. Tapi Allah bagi peringatan, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan kamu melakukan syirik. Syirik itu syirik dalam ibadat tadilah. Riya, ujub, semua tu pastikan bahawa kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas. Kita tengok perjalanan hadis tadi. Jadi yang disebut dunia tu apa dia dunia tadi? Dunia bermakna dunuun ataupun dana'ah, dengan makna hina. Kalau kita memilih dunia, makna kita memilih kehinaan. Nafsu, dunia. Anak, ya, dunia. Harta benda, kenderaan, apa sajalah, perusahaan kita, tanaman, ternakan. Orang bandar tak ada ternakan. Ya, ternakan sekejap baru ni lah. Korban dah habis lah. 2 hari je kita jaga lembunya. Itulah ada orang jaga sikit. Ya. Tanaman tak ada kat bandar ni. Di kampung ada lah. Jadi semua itu adalah dah dunia. Pangkat semua. Kerana apa? Ada di zaman Rasulullah SAW, selepas peperangan yang dah terlibat secara langsung dalam peperangan. Apabila selepas habis peperangan tu, Rasulullah akan
layan yang mana mati syahid dulu. Tiba ada satu mayat, ya, Rasulullah tak peduli kan. Kawan dia tengok, ya Rasulullah, kenapa kamu tak layan yang ni? Aku tengok sendiri dia berperang lawan kafir Quraisy, dia tikam lagi kafir Quraisy. Ya, Rasulullah bagi tahu, dia kata Jibril AS baru bagi tahu aku bahawa si anu bin Sa'nu dia datang ke medan jihad ini bukan kerana Allah dan Rasul, kami kerana nak orang panggil dia tu syahid, nak dapat gelaran itu. Jadi itu yang dah berada di medan perang. Jadi kita boleh kiaskan, macam mungkin ada di antara jamaah kita yang mau balik Mekah buat haji kan. Haji itu rukun Islam. Ya, kita pergi kerana nak mengerjakan rukun Islam, bukan nak cari title haji. Ya, haji itu, title haji itu dunia. Ya, pasal gini, saya pernah jumpa lepas musim haji ni lah, kita bagi salam, Assalamualaikum. Tak jawab dia. 3 kali saya bagi salam. Kali ketiga baru jawab, Ustaz tak tahu ke saya baru balik Mekah. Oh, mana dia nak kita panggil haji? Kalau gitu dia pergi Mekah untuk dapat title haji. Makna dia mencari dunia. Itu bahaya tu. Apabila kita mencari dunia. Ada kes yang lain, dia macam ni. Lepas balik Mekah 2 minggu, isteri dia tak datang mengadu. Ustaz, cuba tengoklah, suami saya pelik ni, lepas balik Mekah ni, saya tengok 2 minggu dah tak semayang. 2 minggu tak semayang. Ustaz tanya, Ji, betul ke rumah kata tak semayang siap ni Mekah? Betul. Lepas tu kita tanya, pasal apa tak semayang? Ini mesti isteri saya beritahu ni, dia kata. Sebenarnya sebelum saya pergi Mekah tu, saya dah ajak dia sekali masuk kursus, walaupun nama tak naik, kata. Dia tak faham. Ustaz tu bagi tahu, dia kata, ustaz tu bagi tahu dalam ceramah, satu waktu di Mekah sama dengan 300,000. Saya duduk sana Ustaz 40 hari, saya kira saya dapat pahala 4 juta lebih. Sekarang baru 2 minggu saya tak sembahyang, tak luar lagi, banyak lagi. Dia pakai tolak gitu. Ini bahaya tengok. Abang sekena tengok dunia. Ini yang kita bimbang. Dia tak ingat bahawa kita ni hamba siapa. Allah ada sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ajak aku jadikan manusia dan jin untuk mengabdi, untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Kita ni hamba Allah. Jadi sembahyang tu tetap wajib yang Allah suruh buat. Allah larang tinggalkan. Soal pahala Allah nak bagi banyak mana itu pulang, bagi alhamdulillah. Kita tak perlu tanya, ni main tolak campur, tu bahaya. Pasal dia tengok pahala, dia nampak tengok dunia. Ni yang kita bimbang. Ni pasal Imam Nawawi tekan sangat dalam hadis ini, so, untuk kita faham bab niat mana yang kedekatan dunia. Dunia ni tu masuk dia. Yang dunia tadi. Senang cerita ginilah. Kita datang ke surau malam ni. Dia ada makan tak? Ada makan. Okey. Malam ni ada makan. Okey. Jadi makan apa malam ni? Tak tahu nasi biryani katalah. Nasi biryani. Jadi siapa yang hadir malam ni? Ya, siapa yang hadir malam ni? Kita datang, jawab pada diri kita masing-masing. Kita datang nak dengar ceramah ke kerana nasi biryani? Itu persoalan. Kalau kekuatan kita, dengar nasi biryani, balik kerja tak dia rasa penat, kena pergi juga ni nasi biryani ni, rugi tak datang. Bukan kerana ceramah tu nombor 1.
Bukan ceramah kerana nombor satu. Nasi biryani dia tak nombor satu. Maka dia panggil hijrah pada rumah dia ke surau, dia panggil hijrah nasi biryani. Boleh faham? Itu senang, itu aja. Pasal itulah yang dipanggil hijrah Ummu Qais. Kerana dia letak perempuan tu yang pertama, Allah dan Rasul nombor dua. Jadi apa-apa saja kita kiaskan, kata kalau kita letak ibadat itu, maknanya dunia yang pertama, tak tentu kita dapat pahala. Itu nak betulkannya. Apabila kita niat yang pertama tu kerana Allah Ta'ala, dunia akan ikut kita. Saya buat contoh lain. Hari ni Khamis kan, hari Khamis. Baru ni hari sebelum Raya Haji kan, ada orang puasa hari Arafah kan, besar pahala kan. Allah ampunkan setahun sebelum dan setahun selepas. Okey, hari itu kita datanglah surau. Ada orang tegur, apa nampak ni panjang penat ni kan, apa ni dia letih, nampak letih je. Dia pun orang tanya sikit, kata, dia tanya, hari ni hari apa? Hari ni Arafah, awak puasa? Itu dia kata, saya ni kalau tak puasa hari Arafah, tak tahulah, rasa tak sempurna iman. Jawapan dia panjang pula. Apa maksud dia tu? Maknanya ada sikit riak. Jadi itulah yang perlu dibetulkan, yang Imam Nawawi nak sebut. Kita dah dapat hidayah dah dapat, tapi kerana ilmu kita kurang, maka kita ditipu oleh syaitan. Kan syaitan mencari peluang. Anak Adam ni, dia nak panggil seberapa banyak supaya bersama dia masuk neraka. Jadi Imam Nawawi letak tajuk yang pertama, perbincangan, betulkan niat. Hidayah Allah Ta'ala kita dah dapat. Nak jaga hidayah tu cukup susah. Dalam kita buat ketaatan, sikit je kita tipu. Ya. Nak bangun sembahyang malam, Allah, qiyamul lail susah. Pantang orang tegur je, pasal mata merah tu awak sakit marah, sakit mata ke? Ya, awak bukan tak tahu, saya tak tahulah. Kalau tak bangun qiyamul lail, tak tahu, rasa tak sempurna lah iman. Bagi tahu juga. Orang tak tahu pun, tapi nak bagi tahu juga. Balik korban baru ni, bagaimana? Surau. Ada apa? Itulah, saya memang kalau tak buat korban, tak tahulah, rasa tak seronok lah. Nak bagi tahu juga. Sepatutnya dapat lah Mercedes, tinggal main B je kenderaan kita. Pasal dah kena potong dah sikit, sebaik tinggal main B. Kalau langsung tak ada kenderaan, dia tak heran dah. Kita korban sama-sama, tahun yang sama, lembu yang sama. Ya. Dan tengok, pasal apa kawan tu dapat Mercedes, aku main B je. Itulah. Tadi dah potong dah sikit, dia diam je, tak ada apa. Kita lebih-lebih tak. Ini yang nak bincang, yang kita perlu faham. Ya. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Balik tengok ayat tu, akhir surah, dia mula innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya, banyak lagi dunia. Maknanya kalau kita buat kerana dunia, ya, tak tentu kita dapat pahala. Kita nak cari pangkat. Tadi contoh haji. Yang lain pun macam tu je, kita kiaskan. Kita buat kenapa? Datang masjid kenapa? Datang surau kenapa? Ada orang datang nak curi selipar. Ya. Ada orang datang kerana tak lama lagi ni tak lama lagi ada pemilihan AJK. Harap-harap naik jali AJK. Itu dunia juga. Jadi tak tentu lagi kehadiran kita dapat pahala. Pasal hati kita tak bulat. Ya. Pagi-pagi minggu tengok, biasanya hari Ahad ni ada nasi lemak. Kena datang lepas dah sarapan pagi. Lepas dah. Jadi kehadiran kita tadi dia panggil hijrah nasi lemak dah. Pahala tak tentu lagi. Apabila tak bulat hati, imam baca panjang pula. Marah imam pula. Tak guna punya imam. Orang dah perut lapar. Penceramah panjang pula kan. Bila nak berhenti orang tua ni? Mentang-mentang ilmu banyak. Pasal dia hati dia tak bulat. Dia tak seronok lah. Lama sikit mula lah. Kejap tengok jam. Jam 7 tak berhenti lagi. Bila nak berhenti ni? Kan? Habis lah. Pasal hati dia tak bulat. Hati dia kanan nasi lemak. Panjang sikit imam baca panjang lah, marah. Penceramah panjang sikit pun dah di hati dia pun marah, ya. Jadi itu yang gelisah. Dia panggil dalam Quran kata khuliqal insanu halwa. Ya. Jadi dia jadikan manusia ini khuliqa dengan bina majhul. Khuliqa, dijadikan manusia ini dalam keadaan keluh kesah. Illal musallin, kecuali mereka yang menjaga solat. Mereka yang menjaga solat akan tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah daripada Mekah ke Madinah tak ada dah. Yang sekarang ni berlaku ialah hijrah kita daripada kekurangan kepada diri kita. Kita tengok apa diri kita yang kurang. Kita susah nak solat sunat, kita paksa. Tapi pastikan bukan kerana manusia, bukan kerana dapat imam, bukan kerana nak jadi AJK tak. Nampak orang banyak ni aku buat solat sunat, harap-harap nak AJK ya. Bukan kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Sedekah kerana Allah. Ya, kita datang gotong royong kerana Allah. Bukan nak nama, bukan nak pujian. Sedekah banyak-banyak bukan kerana nak orang panggil kita ni ahli dermawan, tak. Ya, baca Quran bukan kerana nak pujian. Oi, sedap dia baca Quran, tak. Itu nak kena betul. Pasal itulah mula belajar Quran, kalau saya ingat saya belajar dulu, terus sebut Bismillah. Kalau ikut bahasa Melayu, Bismillah tak betul, dengan nama Allah. Tapi rahsia bahasa Arab, Bismillah dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah bersifat pemurah dan Allah bersifat penyayang. Dengan nama Allah, makna apa-apa sahaja kita buat ibadat kerana Allah. Itu makna dengan nama Allah. Bukan sahaja kita buat tu untuk tumpah keberkatan. Sebagaimana sebut dalam hadis, kullu amrin dhibalillah yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ay fahuwa ajzam, yakni la barakah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terpotong, yakni tidak berkat. Jadi kita baca bismillah untuk berkat. Buat apa yang tidak bercanggah dengan Islam, kita baca bismillah. Dia jadi dunia akan jadi akhirat. Kita datang ke surau yang didirikan Jumaat lah.
Yang tak ada kemajaan tak masuk. Ya. Niat kita duduk menyandar seorang pendinding sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Tapi yang kiri ni niat iktikaf. Maka sama-sama duduk perbuatan yang sama. Yang niat iktikaf itu dapat pahala jadi akhirat. Yang tak ada niat apa-apa boleh rehat gitu je lah. Itu beza niat. Perbuatan yang sama, tapi yang ni niat, yang tu tak niat. Yang niat dapat pahala. Nampak? Kita buka kipas Bismillahirrahmanirrahim, ya, dapat pahala. Satu, yang keduanya dapat membantu orang lain. Macam mana orang masuk satu kipas tak buka, ya, tapi kita datang pak kita buka, maka kita telah menyelamatkan orang lain. Apa selamat? Ada Al-Quran tak selamat? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Juzuk 18. Telah berjaya bagi mereka yang dalam solatnya khasyu'. Khasyu' sikitlah. Buka kipas tu. Kata buka kipas masing-masing. Allah mak terlupa buka kipas pula. Oh, ada orang buka, alhamdulillah. Lain kan. Perlu ada keluar sikit. Alamak. Tak ada ke minta-minta lah. Ada orang buka. Kan? Ada orang buka, alhamdulillah. Khusyuk sikit. Kalau tidak, mulalah baca panjang pula imamnya. Panas pula ni. Patutnya inna ataina aja. Tengok Allah wadduha, Allah ma wadduha. Dah kipas tak buka. Ada apa di segi itu? Jadi kita baca bismillah, kita membantu orang lain pula. Hadirin hadirat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya nak bincang dengan tuan-tuan, ya. Faham kenapa tadi hijrah tadi. Jadi kita boleh kiaskan apa saja kita buat kerana Allah Taala. Kerana apa? Dalam hadis kursi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pandang kepada rupa kamu dan harta kamu, tetapi Allah pandang kepada hati dan amalan. Amalan kita ikhlas kerana Allah SWT. Itulah yang Allah tengok. Bukannya kita kumpul harta banyak-banyak, ni pangkat tinggi tak. Buktinya masa kita nak masuk kubur orang tak panggil dah. Haji pun tak panggil. Wahai Haji Muhammad, apabila datang malaikat munkar nakir tanya marrabbuka, ada sebut haji dalam nakir? Tak ada. Wahai Tan Sri Muhammad, ada? Tak ada. Dunia semua tu. Datuk Sri pun tak sebut dah. Ya? Tak ada. Haji pun tak sebut dah. Haji dunia. Ya? Yang ibadat tu lah. Ya? Pastikan kerana Allah Ta'ala. Apabila tak bulat, maka tipis harapan untuk dapat haji mabrur. Haji Marlboro mungkin dapat lah, tapi mabrur tak tentu lagi. Apabila hati kita bukan kerana Allah SWT. Azan dulu ke? Ke wantira? Azan dulu, wanti azan? Ya, boleh. Tuan-tuan pernah tanya tak? Setiap kali muazzin azan, dia buat lagu apa? Kenal tak lagu? Tapi tanya muazzin pun tak tahu tu. Tanya Bilal pun tak tahu. Saya tengok dalam pendapat ulama, muazzin yang pertama ialah di zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah kan. Sampai sekarang Bilal, maknanya orang muazzin itu dipanggil Bilal, sempena nama Bilal yang pertama, Bilal bin Rabah.
mengikut pendapat ulama kata azan yang dialaungkan oleh Bilal bin Rabah lagu Hijaz. Kita di negara kita kalau ikut cerita lama lah, memang sinonim dengan Hijaz. Cuma Piramli bawa lain juga, ikut suara dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara dia lah. Kalau Syekh Mustafa Ismail buat lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu lagu Hijaz. Cuma saya tak pastikan bila azan macam mana. Pasal masa dia azan tu saya tak ada situ. Ni saya tak tahulah. Saya tahu Hijaz sama macam tu lah. Cuma tak sama kan. Tak tahulah. Dia suara Bilal tak tahu. Pasal dulu mana ada pembesar suara. Orang dulu gagah suara. Kita dah manja dah. Okey, balik kesimpulan daripada perbincangan kita. Kalau mengikut hadis yang saya baca hijrah tadi kan, al-muhajiru man hajara su'. Hijrah sebenarnya ialah meninggal kejahatan. Maknanya selepas Rasulullah wafat, yang kita boleh buat ialah kekurangan yang ada pada diri kita, kita muhasabah. Kalau kita tengok, kita rasa kita ni kurang dari segi Quran, kita mendalami Quran. Ataupun balik ni boleh cek, buat kerja rumah, rakam bacaan kita, cuba cari kesalahan. Berapa kesalahan dalam surah Fatihah? Jumpa tak jumpa surah Fatihah, kesalahan yang kita baca dengan mengikut ilmu yang kita ada, jumpa tak jumpa? Ya, kalau tak jumpa, tanya kawan-kawan kita yang pandai sikit, berapa kesalahan. Tak jumpa juga, tanya ustazah-ustazah mana kalau perempuan. Yang lelaki tanya Pak Imam ke, tanya. Hantar suara kita, rakaman tu, tanya, Mam, cuba cek bacaan saya ada berapa salah. Ya, barulah kita betulkan balik, kita rakam dia, hantar balik. Jadi umur kita betul sikit-sikit, makin elok lah. Mana ada peningkatan. Yang kita nak cari kesalahan orang je, cari kesalahan kita sendiri. Sibuk sangat, pindah dalam pendrive, balik kampung dengar dalam kereta. Tak boleh lari lah. Silat-silat bulan tu boleh bergaduh tu suami isteri tu. Yang siapa teruk no baca ni? Orang kata, ini awak lah yang kita rakam ni. Oh gitu. Baru tahu teruk tak bacaan kita. Ya, itulah. Ya. Dengan kata lain, kita lantik kita jadi hakim. Nak tunggu orang lantik kita jadi hakim bila? Lambat lagi nak jadi hakim. Hakim tilawah. Cek bacaan kita. Kita lantik kita jadi hakim. Dengar elok, cari. Baru ada peningkatan. Saya masa terlibat dengan tilawah dulu, biasa saya minta, urusia tak lagi. Tapi apabila kita minta, saya bukan nak komplain hakim. Saya nak tahu apa yang hakim bagi markah, apa kesalahan yang saya buat. Baru dia bagi. Jadi okey, dari segi tajwid apa dia, fasahah apa dia yang saya buat salah, segi lagu. Lepas tu kita kita betulkan. Makin lama makin elok. Bukan kita marah pada hakim. Kita nak tahu apa yang hakim komen untuk dia kita.
benda tu rahsia dah tadi. Tapi apabila kita bulat hati, kita nak betulkan diri kita, dia bagi. Walaupun benda tu rahsia. Yang bimbang takut komplain, oh patutlah hakim punya potong ni banyak ni, oh ni. Itu dia tak bagi ya. Itulah pengalaman dalam diri saya buat gitu. Cuba cari. Maknanya kita kena ada keterbukaan. Cari. Ni masing-masing nak cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan diri sendiri dulu. Jangan cepat nak cari kesalahan orang lain. Okey, jadi saya ingat itu saja. Ya, ada soalan. Ya. Balik pada ustaz cakap tadi yang panggil haji dia tak panggil haji dia marah tu. Ini yang panggil haji tak bagi panggil. Macam mana ni ustaz? Saya jumpa banyak ramai dah. Bila kita panggil tuan haji, dia kata jangan panggil tuan haji saya. Saya kata apa sebab? Kan Nabi pun orang tak panggil haji. So, saya kata Nabi maksud lebih tak ada bukan taraf kita. Lepas itu bila saya jawab macam tu dia terdiam. Jadi macam mana pendapat ustaz? Kita dah jadi train tak mau panggil haji. Yang tadi ustaz kata panggil haji. Pandangan ustaz, terima kasih. Ya. Mungkin yang tak nak orang panggil haji ialah mungkin dia beberapa sebab kot. Satunya dia takut, ataupun dia tak nak orang panggil haji. Dia kata tak perlulah panggil haji. Haji tu bukan pangkat kan? Mungkin gitu. Yang kedua, ada juga orang tak nak panggil haji. Kalau tak panggil haji, kan jadi kena jadi imam pula. Nak kena baca doa pula. Aku tak apa lagi banyak ni, jadi imam tak layak lagi. Jadi kalau orang tak tahu, selamatlah. Boleh jadi gitu kot. Kita baik sangka. Alasan dia beri kena Nabi pun orang tak panggil haji. Itu yang saya. Tak. Orang panggil haji, orang yang tahu panggil haji, kadang kita panggil itu sebagai kita menghormati dia kan. Kita tahu hari haji, kita panggil haji, hajah. Tapi itu satu doa kita. Itu kata gini, kita boleh terima, tapi jangan kita marah orang tak panggil haji. Kalau kita marah, maknanya kita nak title haji. Panggil haji dia marah pula. Dia barat lagi macam ni. Makna itu saya kata kita kita buat ibadat pastikan bukan kerana orang lain. Maknanya orang nak panggil haji kita tak apa. Tapi kita kena kawan. Kita kawan macam mana, takut dia rasa kembang. Dia lain macam. Sama juga kawan saya, ada juga orang tak panggil dia Al-Hafiz, dia marah. Lama kelamaan apa jadi? Hilang Quran. Dia nak orang panggil gelaran Al-Hafiz, nama jadi bertukar Al-Habis. Al-Habis. Bukan Al-Hafiz, Al-Habis. Quran ni habis. Hilang. Tak ada lah. Tak sibuk. Dia sibuk orang panggil Nabi. Tengok baca Quran tak? Orang panggil jemput dia jadi imam tarawih tak berani. Peringkat permulaan dulu okey. Tapi apabila dia seronok dengan gelaran itu, lama-lama Quran lari. Hilang. Banyak hilang. Quran yang lari. Quran lari hilang. Itu yang kita bimbang tu. Apabila kita mencari dunia, jadi yang menjaga Quran, memang kita jaga Quran, tapi Allah yang bagi. Pasal tu pada Nabi kita boleh Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Nusi. Dengan lupa. Allah yang bagi lupa. Jadi kita berusaha saja supaya tidak lupa. Okey, sekadar itu saja. Apa yang baik datang pada Allah Ta'ala, dan cacat kelemahan saya sendiri. Saya sudah nafas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, nahnu fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu faqih fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.